Nama saya Jozani Ismail daripada Changlun, Kedah. Kita memeriahkan Aveta Motor Gathering 2025 sebagai tanda support kita kepada jenama Aveta. Gymkhana ni pada pendapat saya ia satu yang newbie rider semua ambil bahagian, sebab dia akan melatih kita punya soft skill dari segi kita mengimbangi motor, membuat belokan dan juga menggunakan sistem brake dan orang cakap bersama dengan kelajuan yang sesuai. Sangat puas hati dan bagus sebab kita dapat improve kita punya skill dan confident untuk bawa motor dengan selamat dan ikut pada rules lah. Saya rasa sangat bagus sebab kita tahu apa safety yang kita kena pakai, law yang patut kita ikut, bukan kita sesuka hati, sebab kita kena pentingkan keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Ibrahim bin Hasan daripada Kampung Perak. Aktiviti Gymkhana ni sebenarnya bagus untuk asah skill, salah satunya untuk safety ride dalam melalui situasi emergency dan juga untuk dalam safety ride di mana jalan dengan penuh. Kita tak tahu dekat jalan apa yang berlaku. Jadi persediaan kita dalam setiap waktu dan setiap masa tu kena sentiasa orang kata berhati-hati, tapi dalam keadaan yang kita cukup bersedia dalam apa jua keadaan. Nama saya Johan, berasal daripada Wang Semaju, KL. Dia sebenarnya dapat tahulah kita nak bawa kita punya skill riding macam mana. So at the same time dia bagi orang kata the safe ride, macam mana kita nak bawa motor dengan betul lah. So it's a good thing to have this Gymkhana at any event lah. It's better datang then feel itself then learn something. Kepada rakan-rakan sahabat skuter di luar sana, untuk sekiranya di gathering-gathering begini ada Gymkhana, mainlah support, mainlah try, sebab tak rugi. Sebab kita melatih, kita test balik kita punya ability, macam mana kita menunggang motor kita sendiri di satu laluan yang telah disetkan. Kalau ada lagi Gymkhana challenge dekat mana-mana yang diorang buka, boleh tengok dekat Facebook ataupun TikTok, korang wajib join. Sebab kalau tak menang sekalipun, korang dapat experience dan pengalaman macam mana Gymkhana ni dia punya program berjalan. Amat digalak-galak kalau untuk yang mana yang di luar tu dapat sertai. Mana tahu kat luar bila kita dah cuba ni, kita rasa pengalaman ni membawa faedah yang boleh diguna adaptasikan dalam penggunaan kita harian. Seperti harian kita berdepan dengan cabaran kat luar macam-macam jadi boleh kita diadaptasikan benda ni keselamatan kita dan juga semua pengguna motosikal di jalan dan juga pengguna-pengguna lain. Dan juga pengalaman yang menarik pada saya.
saya galakkan lah mana-mana orang tu cubakan diri untuk gym untuk safety, untuk keselamatan. Cuba untuk memahirkan skill kita bawa motor gitu.